Nabi SAW mengingatkan kepada kita di akhir zaman, kita berdepan dengan senario tahun-tahun yang menipu. Keterbalikan membelenggu kita sehingga benda baik dilihat buruk, benda buruk jadi baik, pengkhianat dianggap amanah, orang yang amanah dianggap khianat. Dan suasana seperti ini adalah suasana yang mendesak kita untuk kita mencari pedoman. Tak terbayang di fikiran kita usaha mencari pedoman yang sepatutnya mendekatkan masyarakat kepada penyelesaian, menjadikan mereka seperti ikan-ikan yang hanya nampak umpan tetapi tidak nampak mata kail di belakang umpan berkenaan. Apabila kegairahan mendapatkan pedoman, memburukkan lagi keadaan. Kerana tahun-tahun yang menipu itu, golongan yang banyak bersuara memberikan pedoman adalah golongan yang menyesatkan. Digambarkan oleh Nabi SAW sebagai Al-Fuwaisiq, As-Safih, iaitu golongan yang tidak berilmu, yang sepatutnya tertolak, tidak didengar panduan-panduan mereka, namun mereka inilah yang mendapat tempat dan memburukkan lagi keadaan. As-San'ani ketika mengulas hadis tentang tahun-tahun yang menipu, mengatakan bahawa tersebarnya kemudaratan sedemikian rupa, salah satunya adalah berpunca daripada Ahlul Haq yang tidak berperanan. Ahlul Haq tidak merujuk hanya kepada para alim ulama, pendakwah, asatizah, tetapi seluruh umat Islam yang tahu apa yang betul dan apa yang salah. Peranan yang kita tidak mainkan adalah pada membiarkan benda-benda yang tidak elok berluasa, manakala benda-benda baik tenggelam. Dan kita bukan hanya berdepan dengan pengaruh golongan yang menyebarkan perkara-perkara salah, tetapi algoritma yang menjadikan benda-benda sensitif, kontroversi, menimbulkan emosi negatif seperti marah lebih rancak dibincangkan berbanding perkara baik. Internet bagi pengguna generasi saya yang berkenalan dengan internet pada era web 1.0 pernah melihat dan ada pengalaman internet menjadi platform perbincangan sehat berlaku. Tetapi bagi generasi berikutnya yang lahir membesar dan kenal dengan interaksi internet di era web 2.0 yang di belakangnya itu ada algoritma dan lain-lain, internet sudah pun didominasi oleh pelbagai kecelaruan, kerosakan, hingga platform berkenaan sebagai tempat perkara baik yang benar-benar baik ada dan boleh dimanfaatkan semakin pudar dari pandangan ramai. Apa yang patut kita buat? Saya cuba meneroka soalan ini dan langkah-langkah yang boleh kita usahakan bersama melalui buku baharu yang insya-Allah akan diterbitkan oleh Iman pada tahun 2026 ini. Mohon doa sahabat-sahabat untuk prosesnya berjalan lancar dan manfaatkanlah buku itu untuk kita saling berusaha membantu satu sama lain menuju kebaikan di zaman suci yang diselaputi debu ini.